Melayu yang terkaya di Malaysia. Berdasarkan Forbes 2025, di dalam senarai 50 rakyat Malaysia terkaya di Malaysia, hanya 3 rakyat yang berbangsa Melayu disenaraikan di dalam senarai Forbes ini. Di dalam senarai ini, jom kita tengok di tempat yang ketiga terlebih dahulu. Di tempat yang ketiga, kita mempunyai Syed Azman Syed Ibrahim. Beliau merupakan pengerusi kepada Vestar Aviation, syarikat helikopter peribadi terbesar di Malaysia. Syarikat beliau mempunyai 65 buah pesawat helikopter di Malaysia. Pesawat-pesawat helikopter ini biasanya dijadikan sebagai pengangkutan untuk industri oil and gas. Beliau mempunyai aset kewangan sebanyak 810 juta US dollar, menempatkan beliau sebagai rakyat Melayu terkaya di tempat yang ketiga di Malaysia. Di tempat yang kedua, warga Melayu terkaya di Malaysia adalah Azman Hashim. Beliau merupakan bekas pengerusi M-Bank, tapi beliau telah pun mengambil alih M-Bank pada tahun 1982. Beliau juga mempunyai syarikat-syarikat lain yang di bawah pengelolaan anaknya dengan pemilikan sepenuhnya. Beliau mempunyai aset sebanyak 885 juta US dollar pada tahun 2025. Di tempat yang pertama, ini adalah Melayu terkaya di Malaysia, Sheikh Mokhtar Al-Buhari. Beliau yang pada awalnya memulakan perniagaan beliau melalui perdagangan beras, akhirnya meluaskan perniagaan beliau ke industri otomotif dengan membeli DRB Highcom. Beliau juga mempunyai MMC yang mengelola pelabuhan dan juga lapangan terbang. Seperti lapangan terbang Senai di Johor berada di bawah pengurusan beliau. Beliau pada tahun 2020 mempunyai aset sebanyak 2.3 bilion US dollar. Ini adalah 3 rakyat Malaysia Melayu terkaya di Malaysia berdasarkan Forbes. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.